Dan saya pastilah Anwar akan cukup gembira dan memaafkan semua. Kan? Sikit tentang lama mana kerajaan perpaduan akan bertahan. Ini satu lagi. Saya rasa ini pun kesianlah kat PH. Korang buat PH ni nampak macam masih berharap. Mana ada dia berharap dah. Dia tak berharap. Anwar Ibrahim dah umum akan dedahkan laporan RCI tabung haji. Mana tiba-tiba dapat idea dia tengok ceramah Terakan CYB? Tak tahulah, tapi orang yang yang aku dah memang plan dah masa ceramah dekat Johor tu, aku nak bawa cerita RCI tabung haji ni kan. Kan, so cucuk-cucuk Anwar sikit kan. Aku sure ada orang keliling dia dalam PH sampai kata betul-betul good idea. So tiba-tiba out of nowhere, kerajaan sebenarnya sudah meluluskan, sudah bersetuju untuk apa ni mendedahkan. So yang ini ni sebenarnya kita nak bincang tentang lama mana lagi agaknya kerajaan bertahan, dan mungkin bertahan. Kita kena observe by beberapa manipulated variables yang ada untuk buat hipotesis berapa lama dia bertahan. Maksudnya bunyi saintifik sangat, aku pun tak faham. Sorry. Yelah, ada beberapa pemboleh ubah yang kita tengok untuk kita tengok agak berapa lama dia boleh tahan. Chopper gimana dah? Dia tengah miau. Oh, okay, alright. Dekat apaan? Saya tak tahu kenapa, tapi dia memang suka tidur atas keyboard saya. Yelah, kau yang bagi dia makan. Aku bagi arahan supaya dia diberi makan je. So Chopper cerdik, dia tahu ini politician ni, dia cakap je, dia tak bagi aku makan. Well, okay, so let's take stock kan. Sebenarnya apa yang berlaku sekarang kan. Minggu lepas panas lah, sampai cabar mencabar letak jawatan. Dia bermula saya ingat dengan Kamil Munim, ketua AMK, yang minta supaya menteri-menteri ataupun parti BN ini keluar daripada kerajaan kan. Kemudian dia disambung pula oleh Ketua Pemuda PH pun ada juga sebut macam itu. Angkatan Muda PH pun ada kenyataan sebut kan. PH, Cuma yang PH. banyak dipetik itu ialah teguran Perdana Menteri lah, Datuk Seri Anwar. Kalau menyerang kerajaan persekutuan, menteri-menteri patut letak jawatan. Jadi maksudnya mesej dan cabaran letak jawatan itu memang telah dirancang dan disusun di pihak PH, di pihak PM sendiri. The fact that PM kata, dan dia bermula dengan Kamil dulu, kemudian Angkatan Muda PH, kemudian PM sendiri cakap, maksudnya benda itu ialah benda yang tersusun lah. Bukannya hulur kepada PM pun tersalah sebut out of emotion, benda itu tersusun lah. Itu, so to me itu satu perkara yang kita nak kena establish lah. Kemudian kita tengok pula jawapan daripada BN lah kan. Tok Mat kata kalau dia suruh saya letak jawatan, saya letak jawatan lah. Khalid Nordin pun cakap benda yang sama. Yang ini sebenarnya dia yang lantik semua kan. Cuma Zahid lagi berani lah. Lain macam Zahid berani lain macam sekarang ni. Makan sarang tebuan. Lain macam berani dia kan. Pecat sajalah kan. Kemudian bertukar-tukar pantun. Pantun Anwar tu lembut, asalkan ada muafakat. Pantun Zahid tu basically tunjuk middle finger kan. Sebab dia kata atap cuba tengok, atap terbang ke apa boleh dibaiki kalau ribut terus ke laut, something like that lah. So kita pun tak faham lah bahasa-bahasa pantun. Sebenarnya aku bukannya reti pantun sangat kan, tapi maksudnya retak tu memang dah retak betul lah kan. Jadi sebab itu
Saya pun aku troll lah kan yang lepas kabinet tu kan, senyum manis semua kan, tapi depan senyum, belakang memang asah parang lah kan, kedua-duanya sekali lah kan. Jadi kemudian berlaku ada kabar angin dan ada konten yang mengatakan bahawa Menteri BN akan letak jawatan dengan ramai-ramai, ataupun ada satu sidang media di antara BN, PN, GPS dan JRS memberi bayangan bahawa mereka akan menarik sokongan daripada kerajaan lah. Jadi memang faham lah kalau rakyat secara berterusan tanya bila kerajaan, lama mana lagi kerajaan nak bertahan kan. Aku dalam semua ni berlaku kan, aku tak terfikir pun soal nak jawab. It's not even in my interest lama mana lagi kerajaan ni nak bertahan kan. Cuma aku tersenyum cakap, Allah ni maha kaya lah. Bayangkan kalau aku tak resign, semua ni masalah aku tu, beban aku nak kena fikir macam mana aku nak buat kerja aku, tapi duk sibuk fikir pasal politik tu. Sesatu aku tersenyum je, syukur, Alhamdulillah kan. Yang keduanya, aku duk tersenyum, orang kata agak-agaknya ceplos sekarang tidur malam macam mana kan, yang duk bermewah-mewah dekat AMK yang bermewah, kepit duit, mungkin kepit bag ni kan, mungkin bag dia makin nipis sekarang kot kan. Jadi dia pun nak kena fikir ni kan. Jadi dia ada beberapa keadaan kan, dan dia ada beberapa kabar angin dan banyak teori kan. Teori politik ni walaupun yalah kadang tidak pernah adalah kabar angin yang boleh disahkan di Malaysia. Tapi selalunya bila ada kabar angin itu, maksudnya benda tu datang daripada sumber-sumber yang kredibel. Cuma bila disampaikan berlapis-lapis tu, versi asal tu lama-lama jadi versi lain kan. Kalau tengok Datuk Seri Zahid kan, dia kata hari ni selepas bertukar-tukar pantun semua kan, dia kata BN akan terus menyokong kerajaan ini sehingga ke pilihan raya umum depan. Maksudnya sehingga habis penggal inilah kan. Habis penggal ni maksudnya sehingga dibubarkan lah sampai pilihan raya umum yang depan. Cuba kau baca, read between the lines, apa maksud tu? Dia betul aku cakap kan senang chopper tidur. Between the line yang tersirat. What did he say again? Sorry. Dia kata semalam dia kata BN akan menyokong kerajaan Madani ini sehingga habis penggal. Dan dia tidak mahu dikaitkan dengan cubaan tebuk atap ataupun langkah Dubai semualah. Cuba baca in between. So that means bulan pula. Dia nak suruh buat pilihan raya segera? Tak, pilihan raya depan, lepas pilihan raya, during pilihan raya tu memang tak berkawan lah. No, okay, penggal kan. Okay. Penggal ini akan tamat bila? Hujung tahun depan. Hujung tahun depan, ya, itu kalau tak ada apa-apa berlaku lah. Penggal parlimen ini ditakrifkan macam mana? 1 tahun ada 3 kali. No. Maksudnya satu penggal Dewan Rakyat, satu penggal parlimen ini ditentukan daripada satu pilihan raya ke satu pilihan raya yang akan datang. So contohnya, kalau BN berjaya memaksa Datuk Seri Anwar untuk memanggil pilihan raya bulan 8, betul lah apa yang Zahid kata tu. Dia akan menyokong kerajaan ini sampai ke akhir penggal ini. Penggal ini kita tak ada fixed term parlimen. Kita bukan macam negara-negara sesetengah negara lain yang dia ada fixed term. Kalau 5 tahun itu daripada tarikh A ke tarikh B, kita tak ada. Penggal itu ditakrifkan ialah bila berlakunya pilihan raya yang akan datang. So maksudnya perkara itu
terbuka lah kan untuk ditafsirkan kan. Open ended betul. So maksudnya tak salah lah kalau BN merancang dengan PN semua lepas satu pilihan raya negeri ke satu pilihan raya negeri, sebab it's also a question of perception di kalangan parti-parti politik. Sebab the kingmaker ni ialah Sabah dan Sarawak, GPS dan GRS kan. So kalau GPS dan GRS merasakan selepas satu pilihan raya ke satu pilihan raya dalam siri yang sedang dirancangkan ni, nampaknya BN makin kuat dan makin menang, dan mungkin BNPN ini akan jadi kerajaan persekutuan, maka mereka mungkin kata dan okey lah, kita akan mengikut BNPN lah, because nampak gayanya dah hampir mustahil PH akan kembali jadi kerajaan. So kalau dia tarik sokongan, sebab soal BN tarik sokongan sekarang ini, dia tidak ada taring sangat. Kalau GPS, GRS dan yang apa nama ni, bebas-bebas semua tak ikut. Sebab kerajaan sekarang ada 148, tolak kita orang 2 orang ada 150, tolak BN 30, masih lagi 120 ni tak? 150 nak 30 kan, 120. Dan simple majority sekarang I think 1110 ke 111. Tolak 2 orang saya dengan ni kan, 111. Masih lagi ada 9 buffer kan. So kecuali lah BN dan PN berjaya menunjukkan dan meyakinkan dan juga menakut-nakutkan GPS dan GRS bahawa mereka akan menang besar dalam PRU akan datang, and it is in your best interest to take side with us now. Dia tidak mudah lah untuk BN menarik sokongan semata-mata. Itu satu apa nama ni, kemungkinan lah kan. Satu lagi kemungkinan ialah kalau contohnya keputusan di Negeri Sembilan ataupun Melaka dia tidaklah sebesar atau seperti yang diharap-harapkan oleh BN dan PN, dan BN Datuk Seri Zahid dengan kawan-kawan dia akan terus ada sokongan, ada pilihan untuk kekal sampai dibubarkan mungkin tahun depan ke sampai bila-bila lah. Sebab mereka ada satu kemahiran yang kita semua tak ada, iaitu di luar maki hamun, di depan berpeluk. Kita tak ada itu tu. Tak boleh buat. Kita tak boleh buat. Kita memang, kalau tak setuju lah. Kalau Anwar Ibrahim buat lawak pun, kalau aku tak setuju, aku tak gelak pun, aku tengok je kan. Dia orang ni kan, belum Anwar habis hayat lagi dia dah gelak kan. Jadi dia ada satu kemahiran yang kita semua tak ada kemahiran itu kan. So pilihan itu tetap ada kepada BN dan juga PN lah kan. Itu kemungkinan kedua. Maksudnya oleh kerana keputusan PRN dan siri pilihan raya ini tidaklah membuahkan hasil seperti yang dikehendaki, maka PN kekal lah dalam sampai akhir kerajaan kan. Dan saya pastilah Anwar akan cukup gembira dan memaafkan semua kan. BN pun tahu kalau dia kekal dalam kerajaan sampai hujung penggal, Anwar takkan buat apa-apa pun, Anwar akan memaafkan semua kan. Selagi lagi laporan tabung haji pun tak keluar. Kan? Okey, apa yang kemungkinan ketiga? Kerjasama kerjasama PN dengan BN tak berapa lancar? Yap, ada kemungkinan sebab 1-2 hari kebelakangan ni pun dah nampak tanda-tanda macam kurang selesa ataupun ada percanggahan yang besar bila Datuk Seri Hamzah pandai-pandai pergi umumkan Perikatan Barisan Nasional. Jadi ada orang BN kata amboi dia baru ada parti wawasan sekejap, senang-senang dia pergi letak nama perikatan kat depan. Letaklah Barisan Nasional Perikat ke BNP ke kan. Paling kurang nama macam bank sikit, BNP Paribas kan. Barisan Nasional Perikatan kan. Tapi pandai-pandai dia pergi letak Perikatan Barisan Nasional. Jadi
naik Presiden UMNO, Menteri Besar Faham pun korang setuju. Setiausaha Agung pun kata memang belum ada perbincangan. Jawapan Datuk Seri Zahid tu pun memang kata ini hanya setakat untuk Negeri Sembilan saja kan. Kemudian Datuk Seri Hamzah pun pergi umum pasal MB. Ya, dia umum siapa jadi MB? Jalal. Sebab dia ada dekat ceramah Jalal tu. So dia terus umum sebagai dia kata berkemungkinan calon untuk MB. Yang itu dia tak payah umum lah. Memang Jalal dah umum dah bertahun-tahun dah. Kan orang pertama saya kata, tell us something we don't know. Kan. Lainlah kalau dia umum Datuk Seri Jalaluddin selepas ini akan menjadi timbalan Perdana Menteri. Ada lainlah cerita kan. Okay. So tapi tanda-tanda, maksudnya bukanlah tanda-tanda, maksudnya perkara itu kerjasama BN dengan PN ni, walaupun di mata penyokong-penyokong mereka semua ni nampak smooth dan cantik kan, di belakang sesama pimpinan ni dia tidak akan lancar sebegitulah. Itu belum masuk cerita PAS lagi. Sebab dia ada beberapa versi lah. Satu versi mengenai persetujuan tidak rasmi. Dia kan macam cerita P.Ramlee. Satu untuk engkau, satu untuk aku. Satu untuk engkau, satu untuk aku kan. Okay. Bayangkan Zahid dengan Hadi duk main satu untuk engkau ni, satu untuk engkau, satu untuk aku kan. Jadi Johor untuk aku kan, Negeri Sembilan untuk aku, Melaka untuk aku. Okay, 3 kan. Okay. PAS kata okey sebab Kelantan untuk aku, Terengganu untuk aku, Kedah untuk aku, Perlis untuk aku. Okey 3, 2, 4, 3 kan. Okey lagi. Kemudian mari kat Pahang. Naik presiden dia ni. Zahid nak kata macam mana? Pahang untuk kau ke Pahang untuk aku? Dah sudah kan. Kemudian sampai lagi Selangor. Semua berebut Selangor ni kan. Selangor ni untuk kau ke untuk aku ni kan. Perak kan. Itu satu lapis. Lapis yang lagi dalam, kat bawah ni kan, contohnya pimpinan UMNO Terengganu. Kalau pun di peringkat pimpinan UMNO dan BN dekat atas ni dah bersetuju satu untuk engkau, satu untuk aku, Terengganu untuk engkau, PAS kan. Yang pimpinan kat bawah tu pandai-pandai kau bagi Terengganu dekat PAS kan. Apa maknanya tu? Adakah PAS akan dapat semua? Adakah UMNO hanya bertanding 3 kursi, 5 kursi, 6 kursi? Berapa banyak yang PAS nak bagi? PAS akan kata, kau jangan cakap banyak. Dekat Terengganu 3/2 kau kosong. Aku nak aku bagi kau 2 kursi je. Kan? So tak mudah. Di Kelantan, di Kedah, di Perak kan. Jadi jalan ni panjang lagi ni. Sebab itu berdasarkan yang ini, besar kemungkinan Datuk Seri Anwar akan cuba untuk mempertahankan kerajaan perpaduan ni, maksudnya merangkul BN ni sepanjang yang mungkin sampailah ke tahun depan. Sebab dia juga berharaplah pergaduhan di dalam BNPN ni juga mula berputik dan dia akan melalui beberapa masalah yang sukar lah. Yang bagusnya kita tak terlibat langsung lah. Jadi kita kekal dan kita tengok sebagai penganalisa politik. Penganalisa politik. Jadi itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang ada lah.